Tanah Suci yang diberkati. Struktur binaan Al-Aqsa kini semakin rapuh, kerana kerja-kerja penggalian terowong selama lebih 47 tahun. Mereka sangat berusaha untuk mengubah ciri-ciri keislaman di masjid itu kepada ciri-ciri agama mereka dengan harapan untuk membina pula kuil Solomon di atasnya. Seluruh umat Islam hendaklah berusaha untuk memelihara masjid ini kerana ia merupakan salah satu masjid daripada 3 buah masjid paling suci dalam Islam. Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum dialihkan ke Kaabah dalam sirah Nabi Muhammad setahun sebelum hijrah. Di sini jugalah tempat persinggahan mulia kekasih Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dan Nabi Muhammad telah dilantik untuk mengimamkan solat 2 rakaat bersama para Nabi yang terdahulu. Inilah tanah yang diberkati Allah, yang menjadi saksi terhadap usaha Nabi dan Rasul menyampaikan akidah Tauhid zaman berzaman, dan tetap akan menjadi hak orang Islam sehingga hari kebangkitan. Yang pasti, artifak peninggalan Islam berabad lamanya di bawah kota Baitul Maqdis diambang kemusnahan, dan juga identiti sejarah Masjid Al-Aqsa bakal diputarbelikkan dengan naratif pembinaan Temple Mount seperti didakwa.